Masa tak sampai 2 hari, Presiden Amerika datang ke sini telah berjaya menandatangani perjanjian dengan kerajaan kita yang melibatkan begitu banyak konsesi Malaysia terpaksa bagi kepada Amerika dalam jumlah beberapa tahun ini berjumlah 1 trilion ringgit. Sedangkan apa faedah yang kita dapat? Kononnya tarif kita diturunkan. Amerika mengatakan mengenakan tarif kita 24%. So apabila kita berunding, dia kata turunkan 19%, 5% diturunkan. Kita rasa gembira. Yang tentukan 24% Amerika, yang turunkan 19% itu Amerika juga. Tetapi kita bagi concession yang begitu banyak kepada negara ini. Kita akan bagi kita akan beli berpuluh buah Boeing dari Amerika. Apa ni? Segudang tiket. Terima kasih Mas Speaker. Adakah Pasal Gudang setuju tadi bangkitkan tentang isu Petronas? Difahamkan antara perjanjian antara Malaysia dan juga Amerika yang Trump sarankan adalah supaya Petronas nanti membeli LNG daripada Amerika. Dan yang kebimbangan dibangkitkan oleh Pasal Gudang tadi, adakah Sembilan setuju supaya kita bincangkan, kita bahaskan segala perjanjian yang ditangani oleh Malaysia dan juga US di dalam Dewan Rakyat ini? Terima kasih. Yang berbuat bacuk. Berkenaan itu, saya ada data di sini. Petronas ini mencari gali minyak dan gas. Kita jumpa di perairan kita dan di negara lain. Petronas. Tapi bagaimana perjanjian kita dengan Amerika ini? Amerika mengenakan syarat Petronas kena beli LNG, gas asli cair, LNG. Petronas kena beli daripada Amerika setiap tahun sebanyak 3.4 bilion US, bukan ringgit. Ini satu penyerahan. Ini kata negara kita merdeka berdaulat. Bagaimana ni? Yang amat berhormat Tambun, apa sudah jadi kepada ini? Beratus tahun negara kita mempertahankan melawan Belanda, Portugis, Inggeris. Kita merdeka. Tapi hari ini Trump datang yang menjahannamkan Gaza, bumi Palestin. Kita sambut mereka dan kita serahkan kekayaan kita. Ini pemunggahan. Ini pemunggahan harta negara miskin Malaysia ke Amerika. Ini tidak boleh. Saya kritik. Saya tak tahu apa jadi pada saya selepas ini. Tapi saya tidak setuju. Bagaimana ada syarat Amerika kenakan bahawa ikut perjanjian kita mesti jual nadir bumi kita ke Amerika. Tiada siapa boleh menghalang. Mana boleh dia mengenakan syarat sedemikian? Ini yang perunding-perunding ini, Menteri BT ini, apa yang mereka runding ini? Ini penggadaian negara kita. Ini memalukan. Kena jawab di sini. Betul lah. Kita memang ada sopan santun, berbudi bahasa. Kena menari. Tetapi tanpa sebutir bom, tanpa senapang, tanpa apa-apa, Trump turun ke bawah ini. Kita menyerahkan ekonomi kita, menyerahkan kekayaan negara kita 1 trilion ringgit. Sedangkan setiap tahun kita berhempas pulas. Lembaga hasil dalam negeri kena cakutip, custom kena putip. Semuanya nanti kita bagi kepada Amerika. Petronas bergaduh dengan setengah negeri, tak bayar royalti pada Kelantan, tak bayar royalti kepada Terengganu, mungkir pada Sabah, mungkir pada Sarawak. Kita bergaduh sama sendiri, tapi berbilion kita bagi pada Amerika. Saya tidak setuju. Hidup Pasal Gudang. Sekianlah saja ucapan saya. Terima kasih. Pasal Gudang, saya minta laluan tadi.